Satukan silat di bawah Panji Pendekar Madani. Saya sokong usaha ni. Perdana Menteri kata semangat Pendekar Madani bukan untuk bermegah atau bersikap angkuh, tetapi melatih akhlak, menanam hormat sesama insan tanpa mengira kaum dan mengasuh jiwa supaya gagah dalam kehidupan. Jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia harus menjadi benteng sebenar kekuatan kita. Matlamatnya bukan sekadar melahirkan pesilat yang tangkas, silat ajar berdisiplin, berakhlak mulia, berjiwa besar dan berbangga dengan pusaka bangsa. Selain untuk anak-anak muda di sekolah-sekolah dan pusat pengajian lepasan sekolah, saya galakkan para peneraju pertubuhan silat perhatikan juga program untuk mendekati dan melatih orang dewasa yang dulu pernah pelajari silat ketika persekolahan atau pengajian tinggi kemudian sudah lama ditinggal, atau orang dewasa yang tak pernah pelajari silat. Program yang sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kelapangan masa yang terhad dan kemampuan fizikal yang makin kurang tenaga. Sama-sama kita galakkan ramai orang pelajari silat. Dan satu lagi perkara penting, bersihkan ilmu persilatan daripada perkara yang samar-samar dan yang jelas bertentangan syariat Islam. Setuju? Jemput kongsikan video ini.